Okay, so minggu ni kita akan buat lab untuk buat web service. Maksudnya sebelum ni kita buat SML je. Tapi hari ni kita akan buat web server kita sendirilah. Sebelum ni kita biasa guna web server, kita guna Apache kan, guna XAMPP tu. Tapi ini kita nak buat web server kita sendiri. Jadi boleh buka dekat clip ni. Ada lab activity. Alright, ambil yang lab 8 ni JAX RS. JAX ni stand for Java Application RESTful Web Services. Dia untuk buat server sendiri ya. So boleh download dulu yang ni. Okay, kita buat dan saya explain nanti ketika kita buat nanti. Alright. Sudah download. So kita buka NetBeans, create NetBeans yang baru. Kalau tengok dekat instruction, kita boleh follow instruction dekat lab tadi tu, lab server ni. Okay. Make sure download yang latest lah, sebab yang sebelum ni dia ada sedikit error dekat dependency tu. Alright, so kita follow yang ni. So dia suruh buat yang Maven dan namakan my web server. So kita buka kita punya NetBeans, create new project. Make sure yang ni Java with Maven dan ni Java application. Next. Dan disuruh rename kepada my web server. Finish. Alright. Dari dia load tu kita tengok next instruction. Dia suruh letak dekat form.sml ni. Suruh letak copy lah dependency ni untuk kita download library-library yang diperlukan untuk kita buat web server kita. So copy. Masih lagi tengah writing. Okay, dah siap. Okay, so kita pergi dekat ni my web server ni dah create. Under project file ni dia ada form.sml ataupun boleh juga dekat file sini dia ada ni form.sml. Ataupun kat sini je, just buka sini form.sml. So sebelum tutup projek ni kita tambah yang saya dah copy tadi tu, dependency. Alright, kita tambah yang ni. Okay, kita ada dependency untuk yang ni pertama. And then ni yang kedua. Ni yang kedua. Ni kalau nak buat JSON, yang ni juga. So, basically tak perlu adjust lah, just copy je. Dan yang ketiga ni inject ni, yang inject ni. Alright. Okay. Ada yang ni, save yang ni. Save file ni. And then back kepada my web server kita dekat sini. Dekat file kita ni, file utama ni. Ini saya delete yang auto ni comment ni. Comment. Ini saya delete ya. Alright. So kita letak import, disuruh letak import kat sini. Ini nombor 3 ni, nombor 3. Yang ni ya, letak import ni. Copy semua yang disuruh import ni, copy. Masukkan import sebelum kelas ni, kita masukkan import. And then main ni kita kena tukar sedikit. Kena tambah true ni, true exception. Okay, tambah true exception sebab kita ada guna file ni. So dekat sini selepas main ni, true exceptions. Alright, dan kita buka semula ni, copy yang ni. Copy yang dalam main ya. Public static void main. Copy yang dalam tu saja. Jangan copy semua. Boleh je nak copy semua ni pun boleh je. Copy semua pun boleh. Tapi sebab since dia dah ada. Dia dah ada. Okay. Copy yang tu. So kena highlight semua ni lah. Okay. Okay. Kalau you on ni dia tak ada lagi dependency. Tak apa. Nanti bila you run nanti dia akan download. Dia auto download. So yang ni Yuri ini tak pakai rebuilder. Okay.
Kita run dulu, run. Okey, ini kelas Yuri ni Yuri ni dia tak jumpa Sekejap Okay, Yuri ni sebenarnya kena ada import satu lagi Ada import. Kalau kita tengok dekat file ni dia ada import tapi kat bawah ni. Kalau tengok sini dia import. Ada satu lagi import. Next page tu yang ni java.net.yuri. Copy yang ni. Then tambah satu lagi. Import java.yuri Yang ni nak buang pun tak apa. Kita tak pakai yang Yuri builder ni. Saya buang yang ni. Okay. Save. Ni kita run web server kita. Right. Okay, dia keluar sini server running at ni dan welcome to JS. Ini kita punya ni lah. Maksudnya ni dah okey kat sini. Dan dia dah print server running ni dari kat sini ni. Ditunggu kita tekan enter lah. Kalau saya tekan enter kat sini, maksudnya dia akan shutdown server. So kita jangan tekan enter. Kita nak tengok server tu running atau tak running. Just buka URL yang kita dah set ni untuk server kita. Dia running kat port 80 lah. Okay, so kita buka yang ni. So dia kata okey lah. Di Grizzly ni kita punya server ataupun library yang kita guna. Kita tengok sini kita guna server ni, kita guna Grizzly lah. Jadi dia keluar Grizzly tu. Cuma yang slash ni kata path ni, slash does not exist. Yang path tu yang selepas address ni. Nah ni path. Saya tulis read. Ni path ni. Read slash katakan API. Ni adalah path. Kita panggil path. Dia kata slash pass tu tak ada. Kita tak buat lah. Memang kita tak buat pun. Tapi server ni running lah ni. Server tu running. Okay, kita nak buat yang ada pass tu. Okay, kita tambah untuk yang ada pass. Sebelum tu kena tutup lah ini. Kalau ditutup ini, kita tutup. Stop ni Kalau kita tak tutup stop ni, dia akan ada isu. Contoh kali kita tutup paparan ni. Kalau kita tutup close window ni, dia masih running Maksudnya server kita dah running dekat port 80. Katakan saya tutup Saya tutup ini dan saya run semula, akan ada error. Sebab yang tadi tengah running, yang ni tengah running. So ini kita nak run yang kedua. Dia akan run, dia akan create server dekat point yang sama, iaitu localhost 80. Yang ni dia keluar error ni. Dia keluar error. Kalau tengok error dia beritahu already in use by ni. Server tu dah ada, running dekat sini lah. Dia running kat sini. Jadi dia tak boleh nak run yang kedua. Dua server running dekat localhost 80. Tak boleh lah. Jadi kena tutup lah. Kalau kita tutup ini saja, dia sebenarnya tak tutup kalau kita run semula, dia masih ada yang running tu. Tapi kita tak nampak lah kat sini. Tapi dia masih running. Server tu masih running Tengok nampak dia error lagi. Kalau you tengok error apa, dia beritahu already in use by ni, maksudnya dia nak set up server pada port 80. Tapi dah ada orang guna, tak boleh nak tu lah. Dia nak tutup yang kita dah run, sebab kita dah tutup output ni, tak boleh nak tutup yang pakai yang button tadi tu. Pergi dekat run ni, just klik stop beep ni. Ni tutup. Kemudian tadi ni stop beep and run ni. Maka dia akan itulah, kalau kita run semula ni, dia okey lah. Dia run, dia takkan ada error lah. Okay. Dia boleh running lah. So dia tutup yang ni, dia sebenarnya running in background kita tak nampak je. So pada senang just tutup je lah kat sini, stop the current executing build. Dia ketutup lah server ni, tutup server ni. Ataupun just enter kat sini, enter, dia automatic tutup. Sebab apa? Bila kita enter, dia baca dan dia terus proceed next line, dia shut down server tu Ataupun tekan button kat sini dia untuk tutup. Ataupun satu lagi dekat sini, stop build untuk tutup. Okay, kita nak tambah yang tadi tadi dia ada error. Ini error dekat sini, slash path ni. Slash ni tak ada. Saya nak buat bila dia buka page ni, keluar welcome to my web server. So kita pergi task kedua dalam ni, dalam kita punya lab instruction ni. Okay, kita tambah dua lagi import. Kita tambah lagi dua lagi import. Tambah import yang ni. Selepas ni, okay, sebelum kelas tu,
Kita tambah lagi 2 import, iaitu untuk get, pass, and then resource config dia. Alright, ni dia ada error ni, dia bukan error, dia beritahu kita tak guna pun, kita import tapi tak ada guna dalam coding kita sebab kita tak buat lagi. Okay, so kita kena tambah satu kat sini, pass dia. Okay, pass. Maksudnya untuk kelas ni kita guna root pass. Okay. Kita tengok kalau saya buat yang kelas yang kedua, lebih faham yang ni. So untuk buat yang root, kita punya pass yang ni dah nak print something, ada dekat sini, ambil yang ni. Yang dalam ni, copy, ni dekat yang ni task 2 tu, ada my web server, get yang ni. Kita copy yang ni dulu, letak dalam yang ni. Dan kan dia bagi cantik sikit. Okay. Nampak dia buat get, ni method dia. Dan pass dia adalah slash. Maksudnya kalau saya buat localhost slash, dia akan panggil method ni, dia akan panggil function ni. Function ni tak kisah nak letak nama apa pun tak kisah, tapi dia mesti dalam format function lah. Khusus kat sini saya buat welcome to my web server. Dia akan execute function ni. Function ni tak kisah nak letak nama ABC ke boleh, nama print ke tak kisah. Ni any name lah. So, saya buat kat sini mungkin jangan letak main lah. Main tu dah ada kat sini kan, dah ada guna ni. So kita guna nama yang unik lah, nama function lah. Contohnya kat sini tadi welcome lah. Save, and then kita run semula server kita ni. Tak ada run lagi server, kita run semula, tapi kita dah register. Satu lagi belum lagi ni. So ini kita kena register ke dalam server kita ni, kena register ke dalam server. Kita buka kita punya ni dekat sini ya, copy arahan ni ataupun copy yang ni, copy. Selepas base URI ni, base kat sini. Okey. Tengok kat sini config ni dia buat apa? Dia akan create satu objek baru, resource config, dan dia load kelas my web server ni, iaitu yang ni lah, my web server. Dalam kelas ni dia ada yang ni, ada slash tu. Jadi kita reload. Cuma config ni nama kelas kita, nama web server tu nama kelas ni. Kalau nama kelas tu web service, so sini kena buat web service lah. Okay, so config ni kena load ke dalam server. So kalau tengok kat sini, kena comma ujung sekali ni, config, supaya dia load config yang kita yang tengah running ya. Ni kita run semula web server kita. Okay, tu warning je, tak apa. So you make sure dia sampai sini dia jalan lah. Okay, started dan di print 2 tu ya. Okay, so ni dah jalan. So kita buka semula yang ni, refresh, dah keluar welcome to my web server. Yang ni adalah slash lah. Pass dia adalah slash ni. Kalau tak tulis pun tak apa, dia adalah slash. So slash tu adalah yang kita dah register kat atas ni, slash. Katakan saya nak buat lagi, get satu lagi. So kita copy lah contoh yang dia dah bagi ni, get hello. So buat get, pass, and then nama method, dan apa kita nak print selepas tu lah. So untuk my web server ni, kita dah ada pass yang slash, kita tambah satu lagi pass. Okay, tambah satu lagi pass, slash hello. Yang tadi slash hello ni kita panggil string, panggil method yang ni public string hello. Sebab apa string? Sebab dia return ni adalah string ya. Kalau return integer, ini kena return nombor lah kat sini. Return nombor 1 ke kan. Ini format Java lah. So kita return ni hello my friend. Save. Okay, tutup dulu server kita. So jangan kalau you run ni, dia tengah running ni. So kita tutup dulu yang ni. Tak nanti error, dan kita baru run. Kita run server yang baru yang ada slash hello ni ya. Okay, make sure dia keluar server tu running, baru boleh buka dekat browser. Okay, dah running. So kita buka kat browser. Kita buat slash hello.
So keluar. Okay, katakan kita nak letak input, kita bagi input ni parameter. Kalau ini kita bagi pass. Kalau saya buat ni slash hello, saya boleh letak nama Suhaila, letak nama Ali. Saya nak buat hello my friend, dia keluar apa yang kita print kat sini, apa yang kita letak kat sini sebagai parameter. Ini pass, ini adalah parameter. So Ali, yang ni dia error lah, tak ada kan. Jadi saya nak buat itu sebagai parameter. Itu parameter tu hujung-hujung sikit lah. Tapi lagi saya tunjuk terus yang parameter ni. Yang ni ini contoh yang parameter. Okey. Terus saya tambah satu lagi untuk parameter. Okey, hello and then letak name lah. Alright. Ataupun saya buat sini return my friend, dan saya nak pluskan dengan name. Okey, ni saya buat hello juga. So hello yang tadi tidak ada parameter, hello yang bawah ni ada parameter. Macam mana tahu dia ada parameter? Kita guna simbol macam ni, simbol curly bracket buka, simbol curly bracket tutup. Ini nama parameter kita. Boleh buat contohnya sini the name. So the name. So dekat function kita dia akan return string. Ini nama function, tak kisahlah kita nak letak nama apa saja function. Saya buat hello 2 nama function ni. And then kita buat sini pass param. Ini adalah nama param kita, nama parameter. Param tu stand for parameter. So kita tukar ini pada parameter. So ini syntax dia. So apa yang kita masukkan kat sini, the name, dia akan copy kepada string name ni. Jadi bila saya print kat bawah ni, saya print name ni lah. Saya print name ni. Name ni value dia akan datang daripada pass parameter ni. Save, make sure tutup dulu lah. Tutup dulu kita punya server. Stop, bukan tutup guna yang ni, apakah ni dia tak tutup lah. And then run balik. Okay, kita tengok slash hello pada slash guna ini sebagai parameter. Dan parameter tu dia akan print dalam hello my friend ni. Okay, alright, ni saya kena ada load library lagi ni. Kita dah jump ni, dah jump ke sini. Okay, kita copy ni dia punya import lah. So import dia. Apa lagi import bawah dia ni. Okay, dia dah tutup dan run semula. Okay, dah running. So buka semula. Ini yang slash hello saja, tak keluar. So kalau kita tambah parameter abu, dia keluar slash abu. Alright. Okay, so tu parameter. So ni cara kita nak letak kita punya path dia. Letak dalam kelas, letak dalam kelas. So katakan kita nak buat kelas yang lain, kelas berbeza. So kelas berbeza, just klik kat sini, kita create satu file baru, katakan kita follow lah, kita follow kita punya ni, kita punya task 3 ni dia suruh buat myREST-service.java. myREST-service.java. So kita create satu file baru under package yang sama, tapi file Java kelas yang baru. Letak nama myREST-service, finish. Okay, delete yang ni. Okay, package mesti sama, package tu. Okay, ni kosong je. Ni kosong, jadi kita letak arahan import dulu, import 2 ni. Kita copy terus, copy terus yang bawah tu. Okay, atas ni just paste kat sini. So path yang ni, path untuk kelas ni dia mesti bermula dengan slash service 1. Path yang ni. Kalau tengok yang tadi yang main dia
Yang ni slash je. Tapi kalau nak guna yang REST service ni, dia akan guna slash service 1. Dan dalam tu tak kisahlah kita nak guna apa kan. So kita copy yang dalam dia. Ni dia buat get simple je, get je. Get saya rasa kena letak path je, path. Okay, so kita register. Dalam ni boleh letak coding lah, bukannya return saja. Kita boleh letak coding lah kalau nak baca XML ke apa kan. Ini saya rasa kena letak path dia. Path slash untuk service 1 ni. Okay, so kita dah ada satu kelas baru. Kita nak load dekat server kita running dekat sini lah. Ni just kita punya endpoint je. Dia panggil endpoint yang slash slash path slash slash ni adalah endpoint. So server kita running dekat sini. So kita nak load yang server baru tadi. Jadi kita dah load my server kelas, iaitu yang atas ni. Yang untuk kelas yang ni. Kan? So kita nak load yang my REST service ni. So kita tengok arahan dia dekat sini. Just tukar, ni tukar. Copy yang ni. Right, so dekat server my web server ni. Okay, kalau tadi kita load satu. Sebab sekarang ni nak load banyak, dia kena buang yang ni. Buang lah, kita kena load dekat bawah dia ni. Tambah .register. Ni my web server yang tadi tu. Okay, sebab dia ada banyak, jadi kita kena buat titik register, titik register. Ni tak perlu buat semicolon lah. Semicolon belakang sekali lah. Ataupun ni belakang sekali ya. So ni load yang pertama, my web server yang ada semua-semua ni. Dekat sini. Dan kita load satu lagi, my REST service kelas, iaitu yang baru tambah tadi tu. Yang ni. Betul tu. Dia tambah yang ni. So yang ni dia ada slash services, kemudian slash tu maksudnya kosong lah, slash dia akan panggil ni, di service 1 dia akan bring yang tu lah. Tengok jalan tak jalan, just run yang ni. Sebelum run, tutup dulu server ni. Okay, baru run. Okay, so dia running. Tunggu dia habis running dulu, baru boleh buka dekat web lah, dekat browser. Okay, so dia running, tak ada error. So kita buka ini slash yang ni. Kalau slash saja dia akan buka yang daripada my web server. Kalau saya buat slash service 1, dia buka daripada yang kelas yang satu lagi lah. Kelas yang satu lagi ni. Itu yang ni. Right? Boleh follow yang seterusnya ni, tak ada apa pun. Yang ni dia sebab yang kedua, saya tak nak buat yang kedua. Yang kedua pun sama, kalau kita buat kelas baru. Maksudnya kita just pergi dekat sini, just create kelas baru lah. Dan dekat, contoh create kelas baru, katakan kelas service.java ataupun second service.java. Kita create kelas baru, dekat sini just tambah register lah. So nanti kalau you nak buat projek nanti, so setiap orang akan ada service masing-masing. Dia ada endpoint masing-masing. Setiap orang akan ada endpoint masing-masing. Dan setiap orang ada file XML yang berlainan lah. Jadi mungkin yang ni ada baca XML untuk student. Yang atas ni, ni mungkin ada baca XML daripada produk. Contohlah. Tu bila banyak-banyak kelas lah yang kita akan buat. So saya nak buat, tak perlu buat 3 kelas. Nak follow tu pun tak apa. Saya tak nak buat yang second kelas. Saya nak tambah kat sini. Okay, kita buat yang kelas yang kedua ni. Ni parang kita dah buat. Ni ada 2 parang. Kita buat 2 parang. Contohnya yang ni. Get some ni. Get some. Kita buat ni. Tapi saya tak buat dekat kelas baru ni. Ini dia suruh buat dekat another service ni. Saya buat dekat sini saja. Dekat my REST service ni. Tambah je another path. Ini slash sum. So slash sum ni kalau tengok. Function dia. Function nama sum. And then dia ada dua ni ya. 2 param. Satu A, satu B. A dia simpan dalam integer A, B simpan integer B. Ini dia akan return dalam format string lah. Biasanya string lah kalau untuk web service ni dia format string. Dan biasanya format string tu kita akan buat JSON. Tapi tu kita tak cover kot di sini. Okay, so dia letak maklumat dia sum sama dengan
A campur B. A campur B. Ni campur ni nak combine dua ni, dan A ni kita campur dua dia. So sum A dan B, maksudnya dia ada param A dan param B ya, param A dan param B. Okey, yang kita buat ni dia query parang. Kalau sebelum ni yang saya tunjuk sebelum ni kita guna pas parang. So ada dua, pas parang dengan query parang. Ni query parang, yang ni pas parang. Jadi dia ada error ni, so kita kena add import ni. Add import, dia akan tambah import query parang ni. Okey, query parang ni apa? Query parang ni yang kalau daripada form lah. Daripada form ataupun daripada atas, tapi dia bukan yang slash tu lah. Kita tengok saya run dulu saya punya server ni. Ni query parang lah. So sum maksudnya kita pas dia slash sum. Kalau tadi kita buat slash and then macam ni kan, ni boleh buat macam ni. Ni maksudnya pas lah, ni pas parang. Tapi kita tak nak buat pas parang, kita nak buat based on query parang. So apa itu query parang? Kita buat slash sum saja. So saya run ni tadi. Run semula lah, kita run semula. Saya ada edit sikit. So kita run semula. Kita tak nak buat yang ada parang kat atas ni. Pas, dekat pas ni. Kita nak buat dekat query parang. So query parang ni, query parameter dia dekat URL tu, tapi format dia lain sikit ya. So kita buat slash sum. Okay, so ini dah running. Slash service slash sum. Dia akan kosong. So apa param tu dia tak boleh buat macam ni. Ni kalau saya buat 10 slash 20, ini kalau guna pas ni pas parang. Kita nak guna query parang. Query parang selepas pas tu kita letak tanda soal dan kita letak param pertama nama A tekan 45. Untuk next parang kita letak tanda done followed by nama parang kedua iaitu B. Katakan B ni 38. Bila saya enter dia akan campur dua kan. Campur dua tu. So ni adalah param. Atau saya besarkan. So ini adalah query param. So selepas sum tu dia ada tanda soal. So selepas tanda soal dia adalah parameter bagi query lah. So kita buat A sama dengan 45. Kalau ada next parameter dia kena split by N tu, simbol N. Ni next parameter. Itu query param. So ini kita dah buat untuk query param. So kalau X dan Y kat sini, X dan Y, tengok ni X tapi dia akan simpan ke dalam A. Ini param dia nama Y tapi dia akan simpan dalam B. Maksudnya A dan B kita akan guna dalam coding, tapi apa value A ni dia ambil daripada X punya param. B dia ambil daripada Y punya param. Saya reload ini. Okay, reload kita punya server. So tadi saya buat A, sekarang ni saya tukar kepada X. Ni nama param. Tapi dia akan X ni akan simpan dalam A, Y ni akan simpan dalam B dan dia akan campur lah. Ni tak loading lagi server kita. Dengan loading, okey, dah running. Okay, dah running, dia dah boleh. Ni tukar sikit sini. Tukar. Alright, so itu cara kita nak buat ni lah. So, param ni, param ni, dia ada dekat sini. Saya skip terus lah, saya skip. Ni untuk buat register. So param ni basically input dekat form lah, input dekat form. Input yang macam mana boleh generate SY ni, dia input dekat form lah. Contohnya saya buat satu form and then saya akan paste ke sini ya. Untuk yang ni. Okay, ini running okay. Sekarang ni dah okay. Server kita akan belajar sampai sini je. So next adalah macam mana kita nak buat dia punya client ya. So saya buat satu file HTML. HTML katakan ni untuk sum.html. Okay. Alright. Jadi kita buat form ya. Kita buat form. Plus.
Nama file ni sum.html. Ini ya. Okey, kita buat form lah. Form method sama dengan get. Silakan. Ada lah dalam tu, kalau nak copy yang tu pun boleh, tapi saya nak tunjuk satu-satu lah. So kita buat input type sama dengan nak buat text pun boleh, kalau nak buat integer lagi bagus. Name sama dengan ni name lah, name X. Ni kita buat br. Ini Y. Ini pun text, ini kita sebutlah X dan Y. Okay, dah ada button untuk dia submit form ni. Input type sama dengan submit. Name sama dengan button submit. Value sama dengan send. Right. So form ni dia kena ada action. Action adalah nama server tadi. Nama server kita http localhost 8080/service1/sum. Ni kita punya nama server. Okey. Nama query kita ataupun query parameter X dan Y. So save yang ni. Okey, so bila saya buka file ni, dia ada X, Y. Saya buat kat sini, katakan sikit. Okey, 70, 80, 90. Bila saya send, nampak nanti dia ketukar kat sini kepada address yang ni, dan dia akan ambil X 80, Y yang kita buat tadi, dan button submit send. So dapatlah result yang ni. Itu cara kita guna form. Sama juga dia buat post. Tadi ada post kat sini. Yang ni post. Ni kalau post lah. Ni kalau method post kita gunalah yang ni. Okay. Guna alias post lah. Kalau tengok kat sini dia alias get. Okay. Ni alias get. Kalau post alias post lah. Maksudnya dekat form ni kita kena buat method post lah. Kalau tak dia tak receive lah. Ni untuk post. Ini tak nak buat pun tak apa. Yang consume ni tak nak buat tak apa. Register, kemudian register. Sini kita guna form param. Guna form param. Kalau sini kita guna query param. Kalau kat sini kita guna form param. Ini form param. Sebab query tu maksudnya dia boleh buat dekat atas ni ya, tak perlu form. Tapi kalau guna form, kena guna yang ni lah, yang tadi tu. Saya tak tunjuk lah, boleh try sendiri. So ni guna alias form. Alias form. Saya rasa ini pun boleh guna alias form juga ni. Kita try dekat kita punya coding ni. Ini instead of yang ni saya nak guna form juga yang ni, form. Kita punya tag yang ni lah, form. Ni pun form. Save. Run semula. Tak jalan. Form parah ni ada error, kita add library juga ni. Add import form param, dia akan tambah form param tadi, query param. So kita buat form param ni. Stop dulu. Run semula. Tadi kita guna query, sekarang ni kita guna form param. Dia ada error sikit. Should not consume. Kena ada consume lah. Kalau form param ni kena guna consume lah. So copy lah consume ni. Form URL encoded. Okay. And ini dia tak running lah. Sebab dia error dia tak running. So tak boleh tutup. Kita run semula je. Ni ada error juga ni. Kena add import juga ni media tab. Okay. Run semula. Error lagi. Consume ada tambah tadi. Consume ada tambah 2. Boleh dia ada tambah yang ni. Dan ditambah yang ni ya. Okay. Baru tak ada error. So kita run semula. Ni kalau nak guna form param. So form param dia panjang sikit lah coding dia.
Ni form param ni dia kena submit melalui form lah. Ini error apa ni? Validation or application on as value resource method get. Tak boleh lah. So get ni kalau nak guna yang form param ni dia untuk post lah. Untuk post. So kita tukar yang post, tengok. Kalau guna get, guna macam tadi lah. Guna query param je. Kita tukar yang post pula. Kita try post. Ni apa error dia? Cannot find symbol class post. Ni kelas apa dia? Post. Okay, ni ada error juga. Kena add import lagi. Post. Okay, ni tambah import ni. Okay, run semula. Okay, dah running. Kita tengok yang ni. Kita back semula pada form kita. Form kita ni. Bila saya send ni, dia tak detect lah. Sebab yang ni adalah post. Jadi kita nak tukar sikit. Kita punya ni kepada post. Save. Dan kena reload kita punya ni. Form ni. Dan bila kita send, dapatlah result daripada post punya function. Alright. Okay, yang ni kita dah tengok nak submit, nak buat client. Tadi server. Yang NetBeans ni server. So, client kita buat, tadi kita buat guna browser je. Dan kita buat form. Dan satu lagi kita guna Ajax. Ajax ni lagi powerful. Dia boleh buat tanpa beralih kepada page lain. Kita send ni, dia akan baca data in background. And then kita boleh keluarkan result kat bawah ni. Kalau tengok yang sini. Bila saya send ni, dia dah buka file lain. Kita send, buka file lain. Saya run semula. Ni server tak running. Tak dapat baca. Tengok semula. Kita tengok. Saya send ni, dia tengok URL itu. Dia berubah. So, nak tunjuk beza dengan Ajax Core. Alright. So, back semula. So, form ni. Tengok ni adalah localhost sum HTML. Bila saya send, dia buka yang HTTP ni. Dia buka page lain. Saya tak nak maintain file ni. Cuma result tu saya nak tunjuk kat bawah ni je. So, maksudnya dia send, kita nak send secara background kat belakang. Apa tukar ni. Dan bila dapat result, terus display dekat sini. So, kita tengok contoh coding ni dah ada dekat nombor 5 ni. Last kali last page tu. OP je last page ni. OP je last page ni. Boleh copy ke? Copy. Ini. Saya replace je lah file ni. File sama ni saya replace. Nampak dia akan panggil sum A. Ini saya tukar lah ini kepada X. Sebab saya dah tukar dia kepada Y. Okay, yang atas ni tak ada apa. Ini input. Ini ID. Ini ID kita kena buat L. Ini ID X. Ini ID Y. Okay, so bila on click, kita calculate sum. So, calculate sum ni yang akan panggil in background. And then dia ada ID result kat bawah ni. ID result. Maksudnya ID result ni kita akan replace dengan result yang dapat daripada calculate sum ni. So, bila saya klik button ni. Save dulu. Kita tengok dulu paparan dia macam mana. Refresh. Dia ada nombor. Dan ada calculate via Ajax ni. Iaitu yang ni lah. So, dia akan panggil function JavaScript ni. JavaScript ni calculate sum. Kita tengok function dia.
Okey. Kalau klik sum ni pertama variable A dan variable B dia baca daripada ini ID ID X dan ID Y. Dia baca daripada HTML punya input iaitu X untuk disimpan ke dalam A. And then baca daripada Y, ID Y, get element by ID, Y, get element by ID . So ID tu nama Y dan simpan dalam A dan B. So dia check dulu, ini dia validate, dia mesti kata dua-dua tu kena isi lah, tak boleh tak isi nombor. And then kalau dah isi, dia set URL ni. Kalau you tengok URL ni nama server sum, and then dia ini bukan ini kalau tengok ni kita guna get lah. Kalau guna debug sini ni get lah. Ni get. Ini tukar sikit coding kita. So ini get, and then dia panggil sini fetch URL, then respond ni format dia lah. Dan bila berjaya ada data, dia akan panggil elemen result dan set init HTML dengan data yang kita terima, iaitu apa saja yang server post lah. Kalau tak, dia akan result error. So inner result kat sini, so dia ada ID ni, so inner HTML dia akan replace apa yang server passing dekat sini . So ini tukar sikit sebab yang ni saya bukan guna post, kita guna eject untuk get ni. Okay, so dekat get ini kena tukar sikit kepada get. So ini saya comment kan, ataupun ini kita maintain lah, kita maintain ini sum post. Itu buat yang get tadi. Get tadi saya dah delete, so kita buat yang baru, tak apa. Ini get, ini sum punya tu masih maintain, ini tak payah consume ni, tak payah. So ini kita guna query lah, query param. Right. Ini error apa ni? Okay, pasang. Oh, ni nama function sama, tak boleh lah. Ni saya pasang post lah. Alright. Okay, dah okay ni. So ini boleh tutup dulu server ni running. Ini kata apa? Missing Java tak apa. Okay, just run semula coding kita. Ini kan panggil bawah ni . Dia tak panggil yang atas ni. Yang atas ni untuk post. Tapi eject tadi tu saya tak buat untuk post, saya buat untuk get. Okay, so dah running. So kita reload yang ni. So katakan nombor 10. Kalau tak isi ni, dia keluar yang alert ni. Tekan sini saya buat 9. Okay, so bila saya klik dan keluar result ke sini, dan URL ni tak bertukar pun. Ni network error when attempting to fetch resources. Bila tengok detail dia dekat inspect ni, apa error dia? Ni ada security lah ni. Ni ada security. Tu lah ni. Kalau tengok ni address dia yang dipanggil tapi dia tak dapat ni sebab ada security ni. Ini ada isu lain. So kalau saya buka ni, dia sini tak boleh. Okay. Sum XY. Kena make sure yang ni jalan dulu baru boleh guna yang form tadi tu. Ini guna servis 2 ni, sepatutnya servis 1. Ini kode sikit, silap sikit dekat kita punya ni. Ini servis 1. Okay, servis 1. Alright. So just refresh yang file ni sebab kita ubah kat sini je. So calculate. Alright, ni tengok error dia. Respond. Ni dapat result dia. 9822 dapat result. Cuma kena block. Ada isu lain. Tengok ni kalau kita buka ni pun dia okey je ni. Kita buka direct. Ni lah isu cost ni isu URL lah. Isu security pada browser tu. Boleh nak disable cost tu, tapi nanti saya cari dulu cara nak disable. Okay, dia boleh masuk, cuma melalui eject call ni dia ada security dia yang berkait dengan cost ni. Okay, bila ada isu cost missing allow origin ini isu security so kita kena adjust sikit kita punya server untuk bagi cost ni running lah. Cost ni macam ni contohnya sekarang ni
Ni dekat localhost, tapi dekat sini dia bukan localhost, ataupun sini katakan www.suhaila.com, tapi kat sini localhost. Dia tak boleh tak sama. Itu isu cost tu, dia tak boleh server yang tak sama. Ni server tak sama lah. Kita run daripada file, buka localhost tak boleh. Ni kena tukar sikit dekat coding kita ni. Saya dah update kita punya file ni, file lab instruction tu. Boleh tengok kat sini. Tambah import ni, copy yang tambah import ni, copy. Okay, tambah import. So dekat my web server ni, server kita kena update sedikit. Tutup dulu server yang tengah running ni. Masuk import, tambah import. Okay. And then my web server public class ni kita kena tambah implement. Kena tambah implement ni. Okay, tambah implement. Dekat sini hujung ni tambah implement macam ni je. And then sebelum masuk buat apa-apa ni, kita just dia ada function untuk kita allow course tu, yang ni copy yang ni, titik-titik tu tak perlulah, copy sampai situ. And then run ke sini. So selepas filter ni terus je dalam tu, yang ni override ni. Kita tengok sini, kita allow lah, kita bagi accept untuk origin ni. Right, save yang ni dan run semula server kita. Alright, so dah running. So kita cuba run je yang ni. Okay, refresh dulu yang ni. Okay, so kita letak nombor baru 78 dengan nama. So calculate. So dapat result kat sini yang return daripada server tadi. Alright, itu saja untuk minggu ini.